Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hilmi bin Ayub. Jadi pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit ilmu tentang bahagian air, iaitu air mutlak. Sudahkah anda bersedia? Kalau anda sudah bersedia, jom kita mulakan. Okey, baik. Tanpa membuang masa, saya akan terangkan tentang pengertian air mutlak. Air mutlak ialah air yang suci pada dirinya, menyucikan yang lain dan tidak makruh penggunaannya. Disebut juga sebagai air tanpa qoyat lazim. Air ini bermaksud air yang suci yang tidak dicemari oleh sesuatu yang najis sehingga ia mengubah bau, rasa dan warna. Dalam erti kata lain, air ini ialah air yang belum bercampur dengan najis, air takungan yang lebih dari 2 kolah dan air yang tidak digunakan lagi dan tidak bercampur dengan zat-zat yang lain. Okey, baik. Seterusnya kita tengok kepada contoh air mutlak. Kita dapat fahamkan bahawa contoh air mutlak terbahagi kepada 7 jenis, iaitu yang pertama air embun, yang kedua air perigi, ketiga air sungai, keempat air mata air, kelima air hujan, keenam air salji dan yang ketujuh air laut. Semua 7 jenis ini merupakan contoh air mutlak. Baiklah, tadi kita sudah belajar tentang contoh air mutlak. Kini kita belajar tentang hukum minum air mutlak. Hukum minum air mutlak adalah suci dan menyucikan. Maksudnya, suci air itu sendiri bersih. Mensucikan, ia boleh digunakan untuk mengangkat hadas dan juga menghilangkan najis, iaitu istinja. Kemudian, kita jelaskan tentang kegunaan air mutlak. Air mutlak ini kita boleh gunakan dengan pelbagai cara, iaitu yang pertama dengan cara wuduk, iaitu mengambil air sembahyang kerana dia bersih. Yang kedua, mandi wajib ketika hadas besar. Ketiga, digunakan untuk minum dan masak. Dan juga yang terakhir, digunakan seperti kegunaan harian kita. Sebagai contoh, membasuh kereta, membasuh pinggan dan mencuci cawan, serta membasuh pakaian yang bersih. Bukan itu saja. Untuk mempelajari tentang air mutlak, sudah turunnya dalil Al-Quran, iaitu surah Al-Anfal ayat 11 yang bermaksud, ingatlah ketika dia menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripadanya, dan dia menurunkan kepada kamu hujan dan langit untuk mensucikan kamu dengannya, menghilangkan gangguan syaitan daripada kamu dan untuk menguatkan hati kamu serta meneguhkan kaki kamu di medan perang. Okey, baik. Akhir sekali, setakat itu sahaja yang kita belajar pada hari ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa follow, like dan subscribe. Semoga apa yang kita belajar pada hari ini dapat dijadikan manfaat yang sebergunanya. Kerana apa? Kerana ilmu tanpa manfaat adalah sia-sia. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.